Surah Al-Fajr, waktu subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Wal Fajr, walayalin ashr. Demi waktu fajar dan malam yang 10 yang mempunyai kelebihan di sisi Allah dan bilangan yang genap serta yang ganjil. Dan malam apabila ia berlalu. Bukankah yang demikian itu mengandungi sumpah yang diakui kebenarannya oleh orang yang berakal sempurna? Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Tuhanmu telah melakukan terhadap kaum Ad yang kufur derhaka, iaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi tiangnya yang belum pernah diciptakan sepertinya, tentang besar dan kukuhnya di segala negeri pada zamannya? Dan terhadap kaum Tamud yang memahat batu-batu besar di lembah Wadil Qur'a, iaitu tempat tinggalnya, dan terhadap Fir'aun yang menguasai bangunan-bangunan yang handal kukuh. Semuanya itu ialah orang-orang yang telah bermaharajalela di negeri masing-masing. Lalu, mereka melakukan dengan banyaknya kerosakan dan bencana di negeri-negeri itu. Dengan yang demikian, Tuhanmu mencurahkan ke atas mereka berbagai paluan azab. Sesungguhnya, Tuhanmu tetap mengawas dan membalas, terutama balasan akhirat. Oleh yang demikian, maka kebanyakan manusia apabila diuji oleh Tuhannya dengan dimuliakan dan dimewahkan hidupnya, ia tidak mahu bersyukur tetapi terus bersikap takbur, serta berkata dengan sombongnya, Tuhanku telah memuliakan daku. Dan sebaliknya, apabila ia diuji oleh Tuhannya dengan disempitkan rezekinya, ia tidak bersabar, bahkan ia resah gelisah, serta merepek dengan katanya, Tuhanku telah menghinakan daku. Jangan demikian, sebenarnya kata-kata kamu itu salah. Bahkan, perbuatan kamu, wahai orang-orang yang hidup mewah, lebih salah lagi, kerana kamu tidak memuliakan anak yatim, malah kamu menahan apa yang ia berhak menerimanya. Dan kamu tidak menggalakkan untuk memberi makanan yang berhak diterima oleh orang miskin. Dan kamu sentiasa makan harta pusaka secara rakus dengan tidak membezakan halal haramnya. Serta kamu pula sayangkan harta secara tamak haloba. Jangan sekali-kali bersikap demikian. Sebenarnya, apabila bumi dihancurkan segala yang ada di atasnya dan diratakan serata-ratanya, dan perintah Tuhanmu pun datang, sedang malaikat berbaris-baris, siap sedia menjalankan perintah, serta diperlihatkan neraka Jahannam pada hari itu, maka pada saat itu manusia akan ingat hendak berlaku baik. Dan bagaimana ingatan itu akan berguna lagi kepadanya? Ia akan berkata, alangkah baiknya kalau aku dahulu sediakan amal-amal baik untuk hidupku di sini. Maka, pada hari itu tiada sesiapa pun yang dapat menyeksa seperti azab yang ditimpakan oleh Allah. Dan tiada sesiapa pun yang dapat mengikat serta membelenggu seperti ikatan dan belenggunya. Wahai orang yang mempunyai jiwa yang sentiasa tenang, tetap dengan kepercayaan dan bawaan baiknya. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau berpuas hati dengan segala nikmat yang diberikan, lagi diredai di sisi Tuhanmu. Serta masuklah engkau dalam kumpulan hamba-hambaku yang berbahagia, dan masuklah ke dalam syurgaku. Surah Al-Fajr bermaksud waktu subuh. Ia mengingatkan bahawa kekuatan dan kekayaan tidak menjamin keselamatan. Kaum terdahulu yang sombong iaitu kaum Ad, Samud dan Fir'aun telah dibinasakan oleh Allah. Manusia diuji dengan senang dan susah, dan kejayaan sebenar ialah beriman, berlaku adil, membantu yang lemah, serta kembali kepada Allah dengan jiwa yang tenang.